Sampai ini sudah lama sangat tidak dinaiki air ataupun tidak banjir. Tapi tahun ini diuji oleh Allah SWT dengan satu banjir yang sangat kuat. Okay guys, so sekarang ni kita sedang berada di kawasan yang mana punca berlakunya banjir. Dikatakan di kawasan ini sebenarnya hampir seminggu hujan turun tanpa henti dan dikatakan juga matahari tak nampak dalam masa seminggu. Jadi air yang terlalu banyak menyebabkan air daripada gunung itu melimpah dan dia menghakis semua tanah-tanah di sini. Kalau tengok tanah-tanah sini pada asalnya dia adalah ada pokok-pokok. Ada pokok-pokok tapi terhakis disebabkan air yang sangat besar dan tanah runtuh. Jadi air itu membawa tanah-tanah dan juga pokok-pokok yang dibawa itu terus ke bawah dan menghempas rumah-rumah. Sebab itu kalau kita perasan ada rumah-rumah yang ada kayu pokok dan sebagainya, sebenarnya kayu daripada pokok sini. Dan kalau kita tengok air sungai ini sebenarnya sebesar ini je. Tetapi bayangkan tuan-tuan, air ini dia naik sampai ke atas tu dan sebenarnya naik sampai sini. Kalau kita tengok belah sini, ini adalah tanah-tanah sawah padi yang terkesan disebabkan banjir. La haula wala quwwata billah, maksudnya kita tak terkata macam mana tingginya air itu dan betapa teruknya situasi keadaan banjir di Sumatera Barat ini. Jadi saya mohon kepada rakyat Malaysia untuk sama-sama kita doakan saudara kita yang berada di Sumatera Barat ini kerana musibah yang mereka hadapi adalah sangat besar dan sebenarnya ini adalah pengajaran juga untuk kita semua. Wallahu a'lam.